Sebelum ni saya pernah cari madu di Malaysia, tapi madu di Malaysia ni tidak sebanyak madu di Indo. Kerana masa tu produk terlalu laris, menyebabkan saya terpaksa terbang ke Indo, dia dapatkan madu di sana. Di Malaysia ni paling-paling banyak saya dapat madu lebih kurang 1 tan. Kalau di Indo tu saya dapat sampai 15 tan sebulan. Salah satu faktor mungkin sebab saya penakut kot. Sebabnya gini, di hutan negara Malaysia ni, undang-undang agak ketat. Jadi kalau kita jumpa dalam undang-undang, sebagai contoh, di Malaysia ni, Tasik Kenyir, Tasik Banding, ada beberapa tempat lagi macam Taman Negara, situ memang banyak lebah. Tapi saya tak masuk, saya tak berani. Saya hanya dengar cerita tu daripada orang dulu-dulu lah, hok cari lebah dulu daripada saya. Sebabnya di Malaysia tu, contoh kita nak masuk Taman Negara, kita kena ada lesen. Kita takut takut kena igat ke apa penguat kuasa, nanti masalah kita. Sama juga di Tasik Kenyir, tak boleh nak masuk mencari sumber air secara membabi buta, tak boleh. Jadi saya pun tak apalah, mengalah. Di Indonesia ni sebenarnya tidak bebas juga, tapi kawasan yang saya cari tu, saya sebutlah Riau. Dalam Riau tu, dia ada beberapa tempat yang memang pokok tu disimpan oleh petani-petani. Salah satu kawasan yang disimpan olehnya ladang kelapa sawit. Di sana ladang kelapa sawit sangat-sangat luas. Dan di tepi-tepi dia tu ada pokok gelang. Spesies dia tu gelang Carva, Mangium. Dia ada beberapa jenis pokok gelang yang ditanam di sana. Pokok tu setahu saya dia tanam tu untuk macam produk, macam diperbuat daripada kayu. Tapi pokok tersebut tu dalam tempoh umur setahun hingga 3 tahun dia mengeluarkan madu yang sangat banyak. Tapi di sana dengan tempat kita hampir berbeza. Ladang kelapa sawit tu bertuai ataupun hak pemerintah punya, tapi ada madu yang menjaga. Jadi kita cari madu tu, kita jumpa dengan madu, kita ikat baik-baik dengan dia. Dengan tu tanah lah senang. Pokok-pokok tu kita tanam juga dekat Malaysia, jadi ke? Saya yakin jadi. Saya yakin jadi. Sebabnya memang nampak ketara sangat. Lebah di sana sangat-sangat banyak. Saya pun heran. Pertama kali saya jejak kaki di sana, saya tengok dengan satu pokok tu ada ratusan sarang. Saya terkejut. Setelah daripada tu, boleh dikatakan saya tak masuk dah cari lebah di dalam Malaysia. Apatah lagi di kawasan-kawasan yang memang hutan sipil, yang memang ada denda-denda yang ditetapkan oleh penguatkuasa. Apabila kita berniaga madu, sudah tentu kita akan berkawan dengan beberapa kawan kita dalam bidang kita ceburi itu. Jadi adalah satu hamba Allah, pak saudara saya. Tapi pak saudara saya ni, dia mak saudara tu yang kandung. Pak saudara saya ni orang Indonesia. Jadi dia cerita kepada saya, di sini ada ladang lebah. Lubuk lebah. Bukan ladang, sorry. Lubuk lebah. Setelah saya tahu tempat lubuk lebah tu, saya siapa yang duduk di kawasan itu. Setelah itu, saya beranikan diri dengan saya bawa 3 staf saya, termasuk saya, terbang ke Indonesia. Dia pergi ke tempat tu. Jadi di situlah mulanya pengembaraan kami memburu lebah. Madu tu sama, sebab di Indo, hutan dia tu hampir sama dengan Malaysia. Sebagai contoh, di sana dia ada pokok rambutan, berbulu juga. Dia ada pokok durian, berbulu juga. Seandainya sana ada museking, ada duri hitam, sama juga. Di Malaysia pun ada. Lepas pada tu, pokok getah, di sana pun ada. Jadi pada saya, sama. Kecuali tempat yang ada pokok gelang tadi. Saya cerita dia tanam banyak-banyak tu. Hak tu yang berbeza bagi saya. Pokok-pokok tersebut tu bukan membezakan kualiti, tapi membezakan jumlah madu yang banyak kita dapat. Setakat saya hantar nutrisi kepada lab, saya dapat madu hak sana tu lebih baik daripada madu sini. Tapi mungkin waktu tu adalah waktu kita hantar lab tu, waktu bulan bunga sekian. Contohnya lah ni bunga rambutan, bunga durian. Mungkin pada masa waktu tu bunga tersebut lebih berkualiti daripada madu di Malaysia. Dan mungkin di Malaysia pun ada juga pokok tu. Cuma waktu tersebut tu saya tak dapat ke madu tu. Tu wallahu alam. Saya Johari Abdul Rahim, pengasas kepada Joma. Kita ada 3 jenis madu. Madu cerah, madu gelap dan madu bawang putih tunggal. Yang paling digemari madu bawang putih tunggal. Dari segi khasiat, memang madu bawang ni lebih. Masalah cima ni darah tinggi, kolesterol jantung, memang top. Dalam 3 madu tu, madu ni yang paling ramai orang ambil. Yang ni yang kedua top yang orang pilih. Sebab
Dia rasa dia manis, lemuk, manja-manja. Kita buat video atas pokok. Daripada kita naik dan kita ambil madu. Siapa kau kita buat pembungkusan. Jadi, siapa-siapa berminat untuk rasa ketiga-tiga ni, kita boleh beri harga combo. Nak beli satu-satu pun boleh. Jadi, siapa-siapa yang berminat, boleh dapatkan madu Joma.